Kita masih di bawah lagi. Inilah kedai-kedai yang masih ada di bawah daya bumi ni. Masih banyak lagi kedai-kedai di bawah ni ya. Jadi sebab itulah dia walaupun sudah ditelan waktu, dibina pada tahun 1984, hari Minggu pun kerja. Hari Ahad kerja. Oh, buat lantai lah. 1.9. Maknanya kereta saya memang tak lepas lah ni. Sangat rendah sangat. Sebab saya boleh sentuh. Tentang ciri-ciri Islam dia memang sangat kuat sekali lah. Kalau kita lihat daripada pintu dia. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozu Outdoor. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesihatan dan masih diberikan umur yang panjang. Jadi guys, hari ini saya nak buat satu vlog lagi yang mana atas permintaan daripada penonton-penonton kita ataupun subscriber kita, teman-teman kita, untuk saya membuat satu vlog tentang daya bumi yang ketika itu kita tahu daya bumi ini telah dibina pada tahun 1984 dan dirasmikan oleh iaitu Tun Dr. Mahathir kita. Untuk pengetahuan kita bersama guys, pada awalnya daya bumi ini dirancang untuk dibuat 60 tingkat, tetapi malangnya telah menjadi 35 tingkat sahaja. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa ia dibina 35 tingkat sahaja. Tetapi walaupun 35 tingkat guys, pada waktu itu adalah daya bumi ini adalah antara salah satu bangunan yang agak tertinggi juga pada tahun 1984 ini ya. Inilah dia daya bumi. Saya sempat untuk buat vlog sekarang ni. Jadi kita tahu daya bumi ini dia bersebelahan dengan sungai dan di situ adalah Central Market dan di sana adalah Masjid Jami'. Dia memang tidak jauh dan di situ adalah bangunan Sultan Abdul Samad ya. Jadi guys, tanpa buang masa, jom kita lihat apa yang ada di daya bumi sekarang ini. Jadi kita lihat daripada belakang ni, di belakang ni tutup ya sebab dia sekarang maintenance in progress. Jadi sekarang ni tengah ada pembinaan untuk membaik pulih lah untuk lantai dia. Pekerja-pekerja walaupun kita tengok walaupun hari Ahad tetap masih bekerja juga ya untuk buat lantai di daya bumi ni. Inilah je pekerja-pekerja. Kebanyakan pekerjanya adalah Bangladesh ya. Hari Minggu pun kerja. Hari Ahad kerja? Oh, buat lantai lah. Tadi kita tengok Bangla tu tengah buat renovation untuk di lantai dia lah, untuk di belakang daya bumi. Sekarang saya masih lagi di belakang guys. Saya nak pergi ke hadapan dia. Kita kena naik tangga ni melalui pejabat pos ni. Ini pejabat pos. Kita terus pergi ke depan lah. So bawah ni tempat parking lah, tempat parking dia, dan ada tempat motor dia. Dekat belakang ni kalau korang nak datang pun belakang ni juga pun boleh parking ya. Kita dah sampai di tingkat atas dia. Belum atas sangat, kita masih lagi di bahagian ground floor. Jadi apa yang kita tahu, sebelumnya ada bangunan Petronas dulu. Di sinilah dia syarikat Petronas kita bertapak pada awalnya ya, sebelum ada KLCC dululah. Ketika siap sahaja pembinaan daya bumi ni, kita tengok Petronas ketika itu terus bertapak di sini untuk sebagai ibu pejabat mereka. Dan inilah guys, bahagian bawah daya bumi masih lagi cantik. Dan apa yang kita sangat banggakan, walaupun dia bangunan yang lama, tetapi dia masih dijaga dengan sangat bersih dan sentiasa direnovation mengikut peredaran zaman dan waktu ya. Sekarang ni hari Ahad, saya review tempat ni. Tempat-tempat meniaga bawah ni banyak yang ditutup ya pada hari Ahad. Tapi kalau hari biasa dia buka guys sebenarnya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia buka. Kecuali hari Ahad lah sebab di sini kebanyakannya adalah office sekarang ataupun pejabat sekarang ni ya. Dan kita tahu dulu Petronas di sinilah headquarters mereka sebelum adanya KLCC. Ketika tu KLCC dibina pada tahun 1996 siap sepenuhnya. Jadi Petronas berpindah ke KLCC sanalah. Kita masih di bawah lagi. Inilah kedai-kedai yang masih ada di bawah daya bumi ni. Masih banyak lagi kedai-kedai di bawah ni ya. Kalau dulu kita tahu anak-anak muda kita pada ketika tahun 80-an, di sini adalah tempat yang sangat famous dan sangat terkenal lah bagi anak-anak muda kita dulu untuk lepak ya. Selain Kota Raya, selain daripada Pertama Komplek, daya bumi ni adalah salah satu tempat persinggahan lah, tempat duduk-duduk, perjumpaan anak muda kita kat sini. Dan di belakang ni masih lagi kekal dengan landasan kereta api dia. Nampak guys Okey, kita lihat di bawah ni lagi. Nanti kita akan naik ke atas guys. Kalau kita lihat pada pengalihan pemilik kepada KLCCP ni, sebenarnya selepas yang kita tahu ya, beberapa dekad dimiliki oleh Huda, katanya bangunan ini diambil alih secara rasmi oleh KLCC Property Holding ya. Jadi sebuah anak syarikat di bawah kumpulan Petronas. Jadi struktur dan pemilikan ini kekal sehingga ke hari ini guys. Bangunan ni, apa yang hebat tentang bangunan ni, kita tahu reka bentuk komplek daya bumi ni hasil iaitu daripada lakaran arkitek MAA ya, dan BEP Arkitek. Kita lihat adalah sebuah karya seni, karya seni bina yang mendahului zaman. Kenapa saya kata mendahului zaman? Kerana dia dicipta memang sangat moden. Bentuk dia, struktur dia, kalau kita lihat ketika itu tahun 1984 sudah ada reka bentuk yang sangat indah, sangat mewah So guys, kita
patah balik ke belakang untuk kita pergi ke hadapan sana. Kita dah naik di tingkat atas lagi sikit. Di sini bahagian bawah dia masih lagi. Inilah dia guys, daya bumi yang mungkin korang rindukan, daya bumi yang ada minta dengan saya buat vlog tentang daya bumi. Jadi saya buatkan untuk korang semua guys. Tapi kita tak boleh naik ke atas pejabat ya. Sebab di atas tu, tingkat-tingkat atas tu semua pejabat. Jadi tak boleh naik. Kita di bawah ni saja ya. Daya bumi ni sebelumnya kompleks daya bumi dibina. Tapak seluas 53 hektar ini sebenarnya merupakan depoh dan bengkel landasan kereta api lah milik Malayan Railway KTM ataupun sebagian daripada program pembaharuan bandar menyeluruh oleh Pembadanan Bangunan Bandar UDA ya. So guys, apa yang hebat tentang daya bumi ni, kalau kita lihat ini adalah antara rumah pertama ya untuk bagi gergasi Petronas ya. Memang kita sangat tahu ia adalah gergasi besar ya. Sebelum dunia mengenali menara berkembar Petronas KLCC yang ikonik itu, apa yang kita tahulah tentang kompleks daya bumi ialah ibu pejabat rasmi pertama Petronas. Jadi walaupun Petronas sudah berpindah ke KLCC pada tahun 1998, daya bumi tetap dianggap sebagai tempat lahir kegemilangan global syarikat penapis minyak negara kita ini guys. Inilah dia daya bumi. Tentang ciri-ciri Islam dia memang sangat kuat sekali lah. Kalau kita lihat daripada pintu dia, daripada seni bina dia, memang menggambarkan seni ya, seni keislaman. Daripada pintu depan ni yang berkaca, yang corak dinding yang berwarna putih. Ketika tahun 1980-an, banyak ketika itu penuh dengan konkrit ataupun hanya berdinding simen, tetapi daya bumi ini kita lihat dia dibina dengan dinding-dinding yang berkaca ya, seperti zaman sekarang lah. Jadi sebab itulah dia walaupun sudah ditelan waktu, dibina pada tahun 1984 dan sekarang ini tahun 2026, tetapi seni bina dia masih nampak lagi moden dan canggih. Bagi generasi X dan generasi Y di Malaysia, daya bumi adalah simbol kebebasan orang muda dan tempat permulanya berbagai sub budaya remaja. Kalau tak pernah lepak daya bumi, pakai seluar ketat ataupun bawa boombox pada zaman tu, korang dianggap kurang style. Selepas pertengahan tahun 90-an, aura lepak di daya bumi perlahan-lahan berpindah ke dataran Merdeka, Pasar Seni, Sini Walk dan akhirnya beralih sepenuhnya ke BB Plaza, Sungai Wang dan KLCC. Namun, memori daya bumi tetap tiada galang gantinya. Okey guys, jom kita lihat di bahagian bawah parking daya bumi. Okey, ini daya bumi. Jadi kita pergi bahagian bawah lah. Kita tengok bahagian parking dia ya. So kalau kita tengok untuk had ketinggian dia 1.9 meter. Jadi kalau kereta saya yang ada box atas tu, terus terang saya kata memang tak boleh lepas ya. Biasanya saya pergi mall, saya pergi ke mana-mana mall, saya akan tengok had ketinggian tu dulu. Kalau 2.1 meter baru saya masuk parking dia. Tapi macam daya bumi ni memang saya tak boleh masuk lah. Memang akan sangkut lah kereta saya. Jadi bagi korang kereta yang ada box, memang jangan cuba-cuba untuk masuk kalau ketinggian kereta korang lebih daripada 1.9 meter ya. Itu sebenarnya penting. Jangan korang main lajak je. Nanti dia terkena pada batang paip, gas. Biasanya kat bawah-bawah parking ni biasanya adalah saluran gas ataupun saluran paip yang banyaknya, saluran aircon. Biasanya dekat bawah-bawah ni. Kalau kereta korang lebih daripada 1.9 meter, jangan masuk ke bawah parking daya bumi ni lah. Kalau kita lihat memang sangat rendah lah. Saya pun boleh pegang ni, nampak? Boleh pegang, rendah sangat ni. Inilah sebab dia 1.9. Maknanya kereta saya memang tak lepas lah ni. Sangat rendah sangat. Sebab saya boleh sentuh. Jadi bagi kereta-kereta yang tak ada box tu, boleh lah masuk bawah ni. Saya rasa macam kalau kereta-kereta van yang tinggi-tinggi pun tak boleh masuk. Tapi kalau Alphard saya rasa boleh lagi lah untuk parking-parking kat bawah ni. Sebab dia memang sangat-sangat rendah guys. Betul, kalau orang yang tinggi kepala boleh kena ni. Hanya kereta-kereta yang sedan macam ni, yang rendah-rendah begini je yang boleh masuk kat bawah ni. Jadi kita boleh keluar ikut belakang ni lah daripada parking kereta tadi, yang tempat kita mula-mula sampai tadi dekat sini. Jadi korang boleh terus berjalan kaki, terus pergi ke bangunan Sultan Abdul Samad guys. Nampaknya kat bawah ni macam ada yang baru nak buat ni. Saya tak tahu apa bawah ni, yang antara Abdul Samad dengan daya bumi ni, apa yang dia nak buat dekat bawah ni. Tapi inilah dia, kita lihat bangunan daya bumi yang dulu sangat terkenal untuk anak-anak muda kita lepak, tapi sekarang guys sudah menjadi satu tempat kenangan lah untuk kita. Bukan tak boleh datang, boleh datang kalau nak datang sini, tapi tak ada tempat lah lagi untuk kita nak shopping, untuk apa, kecuali untuk pergi makan. InsyaAllah masih boleh lagi untuk makan kat sini, sebab di sini pun
Ramai orang makan juga restoran kat sini. Ada banyak juga tempat-tempat yang untuk makan di dekat Daya Bumi tadi yang kita lihat tadi ya. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Jika ada tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat mall yang lama, tempat-tempat yang lama yang korang nak saya buat review ataupun untuk buat vlog, korang boleh komen di bawah di mana tempatnya dan apa nama tempat tu, korang boleh komen juga di bawah ini. Jadi sekiranya korang ada pengalaman sepanjang berada di Daya Bumi ini juga, korang boleh komen di bawah ini. Sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.